Todak dibantai lagi, Mat. Kali ini oleh GMS Kelantan. What was happened to Todak? Dilanggar oleh tim Kelantan. Draft tak ada masalah. Execution player, how? Okay. Game pertama bagus. Game kedua draft yang bagus, tapi dia mainkan oleh orang-orang yang tak bagus, dia tetap akan jadi tak bagus, kan? Aku tak tahu macam mana shot call daripada Dreams, kan? Macam mana Foundir main, kan? Benda tak klik, Mat. Tim Todak tak klik, gameplay tak klik, kan? Pedih, memang pedih lah. Kalau macam ni punya pemain punya apa, tak ada connection langsung antara pemain, kalau letaklah coach padu macam mana pun takkan boleh, Mat. Dan draft kedua tu, draft game kedua, draft padu tu pun tak boleh execute. Ni kau nak macam ni. Dan nampaknya Todak tak belajar dari kesilapan tau, kan. JMS boleh bawa apa, gameplay kedua tu, game kedua tu pergi game ketiga, Angela, Cici, Gatot. Tak ada jawapan, Mat. Tak ada jawapan. Woi, what was happen, woi? Padeh, Mat, woi. Kau tak kasi Nafari ke? Kesian dah Nafari. Memang tu pening dah nak draft macam mana. Kau nak draft macam pening. Memang benda draft lawa, tapi play tak boleh execute. Masalah lah, kan? What was happen? So in the end kau kena back to basic, kan. Nampak macam Todak sebenarnya tak ready untuk this season. Sangat-sangat tak ready untuk this season, kan. Dengan capability player yang bawa ni, tak nampak sebenarnya orang ready untuk this season, Mat. Tak, kan. Janji nak menjadi pencabar kepada SRG. Woi. Tak, oi. Tak, oi. Kalau nak, Todak kena rombak habis season player dia. Totally tukar, kan. Barulah boleh, kan. Carilah jungle-jungle baru ke. Saya tak boleh main dah, kan. Susah. Lawless macam padu, kan. Sebenarnya dia pun dah habis dah zaman dia dah sebenarnya. Better MQT tu kau ambil, kan. Jaja tu padu, man. Tak pun dust tu, kan. Usah-usah lah, kan sebab apa, Jen korang, saya berjaya, kan. Tim Ray. Walaupun tahniah je, Max. Graf semakin menaik, semakin meningkat. Memang padu. Aku dah kata dah, tim ni dia punya graf menaik tau. Dari first game sampai sekarang, akhirnya dari kalah okey sikit, kalah menang satu game, and then now menang. Settle, Mat. Menang 2-0 2-1. Tak tahulah, lepas Silon Homeboys menang 2-0 pula, so graf tu naik. Tak tahu. Apapun, tahniah James Kelantan, padu, Mat.